Patutkah kita jual emas bila harga tinggi? Harga emas dapat cari kod sejarah naik lebih 50% setahun. Tapi persoalannya, adakah ini masa terbaik untuk kita jual emas? Ada seorang customer beli 1 kilo emas tahun lepas. Hari ini kalau dia jual, dah untung lebih RM200,000. Masalahnya, ramai orang fikir bila harga naik, wajib untuk kita jual. Sejarah pula membuktikan dalam tempoh 20 tahun, harga emas ni naik secara purata sekitar 10% setahun. Jauh mengatasi kebaikan instrumen simpanan lain yang hanya bagi pulangan sekitar 5% setahun. Jadi, bila sebenarnya patut kita jual emas? Ada 3 keadaan sahaja. Pertama, bila kita nak tukarkan kepada aset yang lebih baik dan menjalin pendapatan seperti hartanah, saham ataupun modal bisnes. Kedua, bila jadi kecemasan dan simpanan tunai 3 bulan gaji dah habis. Dan yang ketiga, bila kita dah capai matlamat tabungan, contohnya nak pergi haji, untuk bayar pendidikan anak-anak, ataupun kita nak settlekan hutang ataupun beli rumah. Daripada 3 sebab ni, kita just simpan dan peram saja emas yang ada kat tangan tu. Tapi kalau kita nak guna duit dalam tempoh 6 bulan, barulah kita sesuai untuk jual emas sebab harga sekarang tengah tinggi. Tapi kalau tak ada keperluan, teruskanlah menabung sebab harga emas ni mungkin turun sekejap sahaja. Tapi dalam jangka masa panjang, ia tetap akan naik. So, bagi mereka yang ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold, bila isi berang Saib dekat bawah tu untuk bisa tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas.